saya rasa tentu ini adalah satu keputusan yang kita terima, dan sungguh pun pelbagai alasan yang diberikan, saya rasa kita kena lihat di mana kelemahan mereka, di mana kelemahan kami, dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. So saya rasa itulah sesuatu yang kita harus lakukan. So saya terima keputusan ini bagi pihak DAP. Kami rasa inilah keputusan rakyat, kita hormati keputusan rakyat. Dan tentulah selepas kekalahan ini ada pelbagai pihak yang membuat analisa, khususnya kerana ada pertandingan 3 penjuru, dan kerana sekarang PAS pun bekerjasama dan amat rapat dengan UMNO, Barisan Nasional. Ini tentu ada kesan ke atas kekuatan parti-parti pembangkang. Susah sekali untuk yakinkan rakyat bahawa mereka harus sokongan sebuah parti yang menyatakan mereka tidak mahu menang pilihan raya. Yang penting ialah untuk berikan nasihat kepada Barisan Nasional. So saya tak faham macam mana berikan nasihat kepada Barisan Nasional perlukan mereka untuk bertanding dalam pilihan raya. Kalau nak berikan nasihat tu, berikanlah. Tak perlu untuk tanding dalam pilihan raya. Semua pun ia adalah sesuatu yang digunakan oleh pihak kerajaan BN untuk memberikan semangat dan cuba mengkuburkan parti pembangkang. Tapi saya rasa kita kena tabah hati. Kalau kita lihat keputusan pilihan raya kecil yang lepas, sebelum 2008 dan sebelum 2013, kebanyakannya memihak kepada Parti Barisan Nasional. Bukti yang paling jelas ialah pilihan raya kecil hijau sebelum 2008, di mana bukan sahaja Barisan Nasional menang, mereka menang dengan majoriti yang lebih besar. Tapi dalam pilihan raya besar 2008, Barisan Nasional bukan sahaja kecundang di hijau, tapi juga kecundang di seluruh negeri Selangor. Mengikut maklumat saya, kalau kita lihat pilihan raya kecil hijau 28 April 2007, majoriti Barisan Nasional adalah 56%, pilihan raya kecil 59%, tambah lagi. Tapi tak sampai 1 tahun, bukan sahaja mereka kalah di hijau dengan majoriti yang dapat 59% ialah pembangkang, bukan Barisan Nasional. Bukan sahaja di hijau kecundang, tapi di seluruh negeri Selangor kecundang, termasuk 4 negeri lain. So semua pun kita harus lihat langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kelemahan. Tapi janganlah kita hilang semangat dan tersungkur, kerana kalau Barisan Nasional berjaya untuk menggunakan sidewalk, membuat kita hilang semangat, tentu kita akan tersungkur. Dan di sini kita lihat semua pilihan kecil sebelum pilihan besar, ia semuanya dimenang oleh parti Barisan Nasional. So saya rasa di sini adalah sebelum 2008 dan 2013 lah, ia amat jelas sekali lah. Semua dimenang oleh itu Barisan Nasional. Dalam November, that was too far away lah. Saya cakap sebelum 2008 dan 2013, Tunas masa itu BN kuat, tapi cuma pun dia kalah 1 kursi, pilihan besar dia menang balik. So janganlah kita baca terlalu dalam lah. Sekiranya Perdana Menteri nak isytiharkan pilihan raya umum, kami akan bersedia menghadap ini. Kami tidak akan gentar, tapi kami mesti tahu di mana kita lemah, kita akan cuba perbaikinya, dan kita mesti berpegang teguh kepada prinsip.
bahawa rakyat harus menikmati bukan sahaja kebebasan, integriti dan kerajaan bersih, tapi mestilah pilih satu pilihan yang jelas. Pilih Barisan Nasional ataupun parti pembangkang yang betul-betul beza dengan Barisan Nasional. Janganlah pilih parti pembangkang yang sebenarnya nampaknya Barisan Nasional celup atau apa. Saya rasa itu yang rakyat mesti buat pilihan, dan kita mesti ada dasar yang jelas untuk menunjukkan perbezaan. Mungkin dalam biara kerja kita tak dapat tunjukkan perbezaan. Contohnya kita sebut tentang tone. Barisan Nasional sokong tone, Pakatan menentang tone. Barisan Nasional sokong GST, Pakatan menentang GST. So itulah saya rasa yang kita mesti terus bawa mesej ini. Jangan kerana kita kecundang di dua pilihan kecil, dan jangan lupa ini adalah kerusi asal Barisan Nasional, kita hilang semangat. Jangan hilang semangat. Hijau adalah yang paling jelas sekali. So di sini kalau kita baca terlalu dalam, bermakna bahawa Barisan Nasional akan sapu habis, semua kerusi. Tapi kita tahu itu bukanlah keadaan sebenarnya. Kita kena terima hakikat. Dalam pilihan kecil, Barisan Nasional selalunya ada kelebihan kerana dari segi sumber, dari segi tenaga kerja, dan juga dia punya taktik-taktik dapat sama ada menakutkan rakyat ataupun membeli ataupun mengelirukan mereka. Memang mereka ada kelebihan yang tidak wujud semasa pilihan kecil. So kita lihat itu contoh-contoh. Sebelum 2008, saya rasa Barisan Nasional menang balik semua kerusi yang dimilikinya. Dia tak pernah kalah dalam satu pilihan kecil di mana mereka adalah parti yang menang. So kalau MIC, dan lawan macam itu hijau, ingat tak? Hijau lawan itu MIC, bukan UMNO. MIC menang pula majoriti lagi besar. Tapi bila pilihan raya besar datang, pembangkang pula menang dengan majoriti sama yang dinikmati oleh Barisan Nasional. Dan bukan sahaja menang di hijau, tapi di seluruh negeri sama. So itulah pandangan saya. Dia ada kelemahan, kita terima, kita mesti atasi dia. Tapi janganlah terlalu hilang semangat. Kita mesti terus berkorban dan juga terus berjuang. Dan hanya bila kita dapat jalankan kerja kita, saya rasa kita serah kepada rakyat keputusan. So jelas sekali mungkin dalam dua-dua pilihan kerja ini, itu kerja-kerja yang dibuat tak cukup lah. Dan tentulah kita kena melihat alasan-alasannya. Ada banyak aspek. Kita pun akan baca analisa yang diberikan. Kita akan menilai di mana kita harus membetulkan. YB Azmin ada kata dia ajak. Saya lebih baik saya dapat tahu daripada Azmin apa yang dia sebenarnya cakap. Jangan-jangan nanti cakap lain pula, saya jawab lain. So ini di antara parti kita berkomunikasi lah. So saya tak mau jawapan berdasarkan ucapan ataupun kenyataan yang kononnya disebutkan dalam media masa, khususnya media masa Barisan Nasional. Dia tak boleh dipercayai. So lebih baik saya ambil tahu dari dia secara langsung, secara direct.